Ramadan ni jimat guys. Pengertian dan pengisian Ramadan. Kalau rasa Ramadan membebankan, korang hidup macam bulan biasa lah. Bagi Abang Jeb, Ramadan adalah bulan yang menjimatkan. Banyak-banyak bulan yang kita hidup ni, bulan Ramadan ni jimat guys. Bagi Abang Jeb, bulan Ramadan ni saya pening lah nak sediakan berbuka. Kau buat apa? Hari biasa kau makan 5 kali. Ramadan makan 2 kali. Apa yang kau belanja? Apa yang kau beli? Jiran mana yang kau jemput? Adik-beradik kau selalu datang rumah ke? Kalau Ramadan adalah bulan yang lebih banyak belanjanya, semak balik guys. Sepatutnya bulan Ramadan bulan yang menyihatkan badan semakin slim, perbelanjaan semakin kurang, selera makan pun terkawal, ibadah semakin bagus, kesihatan tubuh badan semakin bagus, kewangan kita semakin sihat, banyak jimat, banyak tabungan. Sepatutnya macam itu. Dalam masa 2 minggu ni apa yang berlaku? Apakah kesan-kesan Ramadan yang korang dah dapat? Abang Jeb, Ramadan kali ni saiz baju saya dah okey lah. Hari tu saya tak muat baju ni. Abang Jeb, seluar dah longgar. Saya dah tak semput. Saya rasa nafas saya tidur malam pun senang. Abang Jeb, saya rasa banyak duit lebihan. Biasa seminggu 200 habis. Sekarang ni seminggu 100 je Abang Jeb. Jadi kita nampaklah perubahan positif yang berlaku bila datangnya Ramadan tu. Jadi kena semak balik boleh tak? Nak mula buka akaun Public Gold dengan RM100 sahaja? Jangan biarkan duit anda lesap setiap tahun. Klik link di bio untuk daftar akaun Public Gold sekarang. Jadikan tahun ini titik perubahan untuk kewangan yang lebih bijak. Bagaimana nak bermula simpanan emas Public Gold? Link website di bio. Dalam website tu ada pendaftaran. Boleh daftar sendiri dan ada nombor wasabi Abang Jeb. Boleh tekan wasabi tu, Abang Jeb bantu.